di Malaysia setelah lebih 50 tahun merdeka, jumlah yang masuk Islam daripada selain Melayu belum sampai 5% yang bukan Islam. Kita jumpa Rasulullah nak jawab apa dengan Nabi SAW. 8 bilion manusia yang hidup atas dunia malam ni, daripada 8 bilion yang Islam 2 bilion, yang tak Islam 6 bilion. Bila-bila masa sahaja mereka mati, mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah, kekal yang tidak ada tempoh penamatnya. Tuan-tuan sekalian, mukjizat kedua terbesar Rasulullah selepas Al-Quran ialah Isra' Mi'raj. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, yang satu huruf pun tidak diubah walaupun setelah wafat Rasulullah 1400 tahun. Tuan-tuan buka Quran, mula daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, satu huruf tidak diubah. Kitab-kitab agama lain banyak diubah, ditambah-tambah isinya, tetapi Allah bersumpah untuk menjaga Al-Quran. Apabila Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, iaitulah Allah, kami yang turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Ni ada, saya tengok ada adik-adik duk kutip kutipan untuk Ramadan. Mana AJK tu? Tak ada. Sagi adik-adik jangan bawa balik noh. Tidak dapat duit raya awal tu. Banyak lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok masjid memang duk buat buka puasa Imarah Ramadan, bagi banyak sikit. Kalau tuan-tuan tengok tak buat apa, tulis nota pun dalam tu. Kan? Bagi Imarah Ramadan. Jadi Quran yang pertama, mukjizat yang terbesar nombor 1, dan mukjizat Rasulullah mencecah 1000. Ni maklumat kedua malam ni. Tuan-tuan balik ke rumah, tulis berapa mukjizat Nabi yang tuan-tuan kita tahu. Kalau 6 saja, maksudnya kita tak tahu lagi 900 lebih. Tapi kata sayang Nabi, bila tanya cinta Rasulullah, bila tanya dahulukan Nabi. Kalau majlis selawat tiap-tiap bulan, kenal ke Rasulullah? Kenal. Berapa mukjizat Nabi yang tahu? 4. 1000. Antara mukjizat Rasulullah yang ramai umat Nabi tak tahu ialah apabila Nabi melihat ke depan, Nabi juga nampak di belakang. Subhanallah, itu sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Ada keadaan Nabi tengok di depan, di belakang nampak. Sallallahu alaihi wasallam. Cari sendirilah yang lain. Ribuan, 1000. Nombor 2, tuan-tuan bayang, nombor 1 Quran, nombor 2 paling besar Al-Isra' wal Mi'raj. Ketika zaman yang belum ada helikopter, ketika zaman yang belum ada kapal terbang, ketika zaman yang belum ada jet, ketika zaman bahkan lori dan kereta belum ada, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu perjalanan yang mulia,
dengan satu perjalanan yang aneh, iaitulah perjalanan Isra Mi'raj. Kalau cerita semua lebih kurang 7 jam hingga 9 jam. Maksudnya dalam 6 pagi lah, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5. Sambung dengan semayang subuh. Larat kah? Memang takkan jawab tak ada siapa jawab. Lama tuan-tuan. Isra wal Mi'raj cerita yang sangat panjang. Sebab tu ulama karang kitab. Ulama karang kitab tentang Isra dan Mi'raj. Nabi 2 fasa hidup, Mekah, Madinah. 53 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj waktu Nabi di Mekah. Ketika kerajaan Mekah adalah orang-orang Quraisy, bukan orang Islam. Orang Islam di pulau 3 tahun. Sebiji gandum tidak boleh dijual. Akhirnya Allah arahkan anak-anak untuk makan. Perintah larangan jual beli ke atas umat Islam dan keluarga Rasulullah. Selesai 3 tahun, Nabi keluar berdakwah ke Taif. Siapa yang pergi umrah, dia akan dibawa berjalan ke Taif naik bas. Taif ni macam Cameron Highland Saudi. Dia sejuk. Nabi setelah diboikot Rasulullah dan umat Islam, para sahabat, ahli keluarga Rasulullah 3 tahun, Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Hasilnya Nabi pulang, tubuh badan Nabi berlumuran darah sehingga darah berkumpul di capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang masuk Islam hasil dakwah presiden para nabi dan rasul pergi ke Taif, jumlah masuk Islam seorang. Itu pun setelah habis balik daripada Taif, singgah sebuah kebun. Kalau siapa pergi umrah dibawa berjalan ke Taif, dia akan dibawa ke sebuah kebun anggur. Dalam tu ada masjid. Masjid tu nama Masjidu Addas. Addas ialah nama satu-satunya lelaki yang masuk Islam waktu Nabi balik dari berdakwah di Taif. Ni bukan saya keluar tajuk ni, yang ni muqaddimah Isra Mi'raj. Saya rasa tak masuk dah ceramah ni. Ni muqaddimah Isra Mi'raj. Kita akan masuk secara ringkas. Nabi balik, Nabi berehat dalam kebun anggur milik jutawan pembesar Mekah. Pembesar Mekah tengok Nabi, dikenal tu Muhammad. Habis tubuh badan berdarah, kesian. Panggil pekerja nama Addas. Addas pergi bagi makan kepada lelaki itu. Pergi bagi makan buah anggur ini kepada lelaki itu. Addas satu orang pemuda. Dia pun bawa buah anggur tadi bagi kepada Nabi SAW. Nabi tanya daripada siapa? Daripada 2 pembesar Quraisy di Mekah. Nabi pun pegang. Nabi pun tanya, siapa nama kamu? Kamu daripada mana? Daripada Ninawa. Bukan Nawa. Nawa di Syria, Ninawa Iraq. Bila dia sebut daripada Ninawa, Nabi pun kata daripada sebuah kampung seorang lelaki saleh, Yunus ibn Matta alaihi salam. Yunus ibn Matta alaihi salam.
Pemuda tadi terkejut, Adas terkejut sebab dia datang daripada Iraq. Tuan-tuan bayang, Iraq ke Taif 1000 kilometer jauh. Dia kata, wahai lelaki, Yunus ibn Matta ini seorang lelaki soleh. Tidak ada seorang pun di Hijaz ini yang mengenali beliau. Maka Nabi pun kata, Yunus itu saudaraku, sesama Rasul. Yunus itu saudaraku. Lalu Adas tanya, wahai pemuda lelaki, siapa kamu? Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ajak dia masuk Islam. Dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Balik daripada peristiwa itu, di pulau 3 tahun, pergi berdakwah ke Taif, orang baling batu, orang baling kayu, orang baling slipper ke tubuh mulia ketua manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Saya pun berdakwah, tapi kita tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seteruk itu. Semalam saya sebut di Masjid Al-Azim, orang Islam ikut perarakan Taipusam. Tadi PA saya dapat WhatsApp daripada seorang India. Marah sebab saya sebut orang kita, orang Islam kita pi ke perarakan itu. Panjanglah lagi, tuan-tuan. Lagi jadi ceramah politik pula. Sensitif sikit tu. Subhanallah. Lepas tu tak boleh sebut. Kena biarkan anak-anak kita ikut perarakan begitu. Dalam agama kita diharamkan ikut perarakan itu. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah Rasulullah menyelesaikan dakwah. Rasulullah selesaikan urusan dakwah dengan para sahabat sehingga Islam menjadi sempurna ketika Nabi hidup. Islam jadi sempurna. Kita tolong sebarkan Islam. Pun begitu di Malaysia ni tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, di Malaysia setelah lebih 50 tahun merdeka, jumlah yang masuk Islam daripada selain Melayu belum sampai 5%. Sebut siap-siap bagi semua kita tahu. Jumlah yang masuk Islam belum sampai 5% yang bukan Islam. Kita jumpa Rasulullah nak jawab apa dengan Nabi SAW. 8 bilion manusia yang hidup atas dunia malam ni, daripada 8 bilion yang Islam 2 bilion, yang tak Islam 6 bilion. Bila-bila masa sahaja mereka mati, mereka akan kekal di dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Kekal yang tidak ada tempoh penamatnya. Tuan-tuan bayang? Tuan-tuan bayang kita duduk dalam masjid ni, duduk selama-lamanya. Nak buat apa Ustaz? Tak larat nak kira tiang, tak larat nak kira bilah kipas, tak larat nak kira jumlah cermin di tingkap di pintu. Tuan-tuan bayang saya umum hari ni, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tutup pintu selama-lamanya. Agak-agak lepas berapa tahun jadi gila sekali dengan saya sekali. Tutup pintu, kunci dengan besi yang rapat, seperti mana neraka ditutup oleh para malaikat, dikunci, tak ada seorang pun boleh keluar. Tuan-tuan duduk selama-lamanya dalam masjid ni. Otak kita akan jawab, Ustaz, selepas 10 tahun. Gila. Duduk dalam ni je.
Wal'iyadzubillah. Maka apakah keadaan umat Nabi SAW yang akan tinggal dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya? Itulah perasaan satu orang yang menyeru kepada Islam bila dia melihat seorang muka, wajah dan susuk tubuh seorang yang bukan Islam. Itulah yang dia tengok dan dia fikirkan bila dia tengok satu orang bukan Islam dalam hati dia. Allahumma hdi ummata Rasulillah, wahai Allah, sampaikanlah hidayat kepada umat Nabi SAW. Itu doa kita. Jadi Rasulullah balik daripada Taif selepas beberapa bulan berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran dan ketabahan Rasulullah berdakwah. Nabi lulus ujian 1, Nabi lulus ujian 2, Nabi lulus ujian 3, bersabar. Allah pun hantar satu jemputan perjalanan langit. Subhanallah. Perjalanan langit yang mana perjalanan itu diisi programnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengisian itu pertama dan yang terakhir kepada satu-satunya nabi, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu je. Program macam tu. Ada rasul lain yang pernah naik buraq macam tu juga. Sekejap lagi kita ceritakan kepada tuan-tuan. Saya buka kod dulu. Panas juga sikit. Kod ni nak bergaya kan? Ada beberapa rasul yang pernah menaiki buraq, kenderaan syurga. Saya doakan kita semua nanti akan naik buraq satu hari nanti, insya-Allah. Mesti kena naik. Kalau tuan-tuan tak naik buraq, dia tak ada pilihan lain. Sebab akhirat dua saja pilihan dia, syurga, neraka. Tuan-tuan nak buat rayuan sapu sampah depan pintu syurga, tak ada. Sama ada kamu jadi raja dalam syurga ataupun kamu jadi penghuni neraka yang hina, wal'iyadzubillah. Lagi saya sebut 1-2 contoh siksaan yang ada dalam neraka, insya-Allah. Nabi ketika Isra' Mi'raj berumur 50-an. Ini maklumat yang keberapa saya tak tahu. Tuan-tuan, sebab saya rasa semua Imam Syafi'i ni semua tak tulis apa. Naipa kata tu yang rakam banyak, nanti tengoklah. Tuan-tuan sekalian, Isra' Mi'raj Nabi umur 50-an. Di Mekah, belum hijrah. Nabi tidur di rumah malam tu, di rumah Ummi Hani binti Abi Talib. Dalam rumah tu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Rumah bapa saudara Nabi, sepupu Nabi. Ketika Nabi tidur di situ, ada riwayat kata di masjid, ada riwayat kata ada di rumah. Saya tak mau bahas tentang riwayat tersebut, tetapi insya-Allah kesemuanya hadis sahih dan hasan, kisah yang saya bawa malam ni. Nabi tidur, turun 3 orang malaikat. Apabila malaikat turun, mereka akan turun dengan rupa paras manusia lelaki. Kadang-kadang rupa manusia tu menyerupai sahabat. Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah
ratusan kali. Tiap-tiap kali turun, Jibril turun dengan rupa paras manusia. Sahabat yang paling hampir dengan rupa bila Jibril turun berupa dengan manusia adalah Dihyah ibnul Khalifat al-Kalbi. Sayyiduna Dihyah, seorang yang tampan lagi soleh. Dihyah, bohlah nama anak. Dihyah, lelaki. Beliau lelaki. Malam peristiwa Isra wal Mi'raj berlaku malam. Dia malam ni yang selalunya banyak berlaku benda-benda yang ketenangan, keajaiban, doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Tengah malam. Ketika penduduk Mekah lena tidur, Rasulullah juga ketika itu tidur. Bainan naimi wal yaqdhan. Nabi di antara tidur dan sedar, turun 3 orang malaikat. Semua dengan rupa paras manusia lelaki. Lalu membawa Rasulullah pergi ke masjid. Bawa Nabi ke masjid. Antara tidur dan sedar itu Nabi dibaringkan. Setelah Nabi dibaringkan, dada Nabi dibelah. Itulah kali kedua dada Nabi SAW dibelah. Dada. Zaman dulu sebut dibelah dada, orang kata realiti ke kiasan. Tapi zaman hari ni tuan-tuan, orang belah bukan setakat dada, satu tubuh ni doktor boleh belah. Buah pinggang ni boleh keluar perbaik, mau masuk balik. Boleh keluarkan yang rosak, ganti buah pinggang orang lain. Orang tak kata tipu zaman hari ni. 1400 tahun yang lalu, dada Nabi dibelah kali yang kedua. Nabi tunjuk kesan belahan tu. Doktor yang merawat ataupun yang membuat pembedahan itu ketika itu 3 malaikat dalam riwayat ni. Ada riwayat sebut 2 malaikat. Kali pertama dada Nabi dibelah ketika Nabi di perkampungan Bani Sa'diyah. Bani Sa'ad di Sa'diyah. Saya sebut Sa'diyah tu sebab tempat tu hari ni nama As-Sa'diyah. Siapa pergi umrah boleh ajak mutawif, jom pi melawat tempat Nabi membesar dulu, nama As-Sa'diyah. Saya dah sampai, alhamdulillah. Tempat Nabi membesar lebih kurang 6 tahun dengan Halimatus Sa'diyah dan bapanya Al-Harith, bukan bapa kandung. Ada tapak tu, masih ada. Tapak yang dulu, rumah tak ada dah. Tapak tempat tu masih ada. Di situ Nabi dibelah dadanya sehingga Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah sebab takut Nabi dibunuh. Bawa balik Rasulullah ke Mekah. As-Sa'diyah ni dia luar sikit kota Mekah, dalam beberapa jam perjalanan. Peristiwa kedua, dada Nabi dibelah secara hakikat. Lalu dikeluarkan jantung hati Nabi, dicuci di atas satu bekas daripada emas menggunakan air Zam-Zam. Ya, ceramah saya bukan Islam dengar tuan-tuan. Ramai bukan Islam, India dan China, Iban dan sebagainya. Ramai yang masuk Islam dengan saya pun. Telefon jumpa kan. Sebab tu yang ada mesej bukan Islam tadi tu. Dia orang dengar ni. Jadi saya kena cakap jugalah, takkan nak rahsiakan benda. Saya cakap yang benar lah. Kemudian dibelah dada Nabi, dicuci. Sebab apa dicuci? Sebab sekejap lagi Nabi nak lalu satu perjalanan yang jarak daripada satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan.
Tebal satu langit 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Tuan-tuan bayangkan bumi ini hanya seperti seketul butir pasir di angkasa lepas. Dan jumlah planet di angkasa lepas lebih banyak daripada butiran pasir di 7 lautan dunia. Subhanallah. Maha kuasa Allah. Luas tuan-tuan. Maha luas alam ini. Luas. Fakta ni dalam ilmu astronomi boleh dilihat fakta ini. Jumlah bintang yang melebihi jumlah butiran pasir. Lagi banyak jumlah bintang tu. Dan setiap bintang tu lebih besar daripada bumi ini. Nabi nak lalu perjalanan tu 7 lapis langit. Kemudian nak ke Sidratul Muntaha. Persiapan itu antaranya Allah arahkan para malaikat cuci hati jantung Nabi SAW. Dikeluar kata Rasulullah, dicuci. Subhanallah. Dikeluar lalu dicuci. Kita juga mempunyai benda yang sama di dalam ini. Tuan-tuan sekarang semua cuba cakap dalam hati. Cakap dalam hati. Sebut subhanallah. Tuan-tuan belah tubuh tuan-tuan 100, di mana hati tu yang sebut subhanallah tadi? Tak jumpa. Tapi ada. Bila kita sebut subhanallah, kita rasa di sini. Kita tak rasa di sini. Tuan-tuan sebut subhanallah, mana ada orang rasa di sini? Saya rasa di sini Ustaz. Yang tu kena bawa awal. Tu boleh balik awal. Bila kita sebut subhanallah dalam, kita rasa di sini. Tuan-tuan belah 100, tak jumpa hati itu. Hati itulah tempat iman. Dan kalau kita buat dosa, di situlah dititiskan satu titis hitam. Ketika mana keseluruhan hati itu hitam, dia baca Quran, dia tak suka. Dia solat, dia tak suka. Majlis ilmu, dia tak suka. Bersedekah, dia tak suka. Orang bercakap tentang Islam, tulisan Jawi pun dia tak suka. Selit bila? Sambil-sambil. Dia tak suka, hati dia benci dengan Islam. Nama dia Islam. Nama dia Islam, tapi hati dia sudah benci dengan Islam kerana seluruh hatinya hitam. Tuan-tuan sekalian, Nabi dibelah, kemudian dijahit. Kemudian dibawa seekor binatang syurga yang bernama Buraq. Nabi sebut ia bentuknya seperti kuda. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Himar ni keldai. Malaysia tak ada keldai, kuda pun jarang. Dan ia binatang terbang. Semua nikmat dalam syurga adalah yang diimpikan oleh saya dan tuan-tuan di dunia ini. Saya sebut contoh kepada tuan-tuan, hari ni, malam ni, semua orang, kalau kita diberikan sebuah helikopter, semua orang nak. Semua dalam masjid ni, kalau diberikan pilihan untuk diberikan sebuah helikopter, semua orang nak. Tak atas rumah. Sebab memudahkan perjalanan. Dia laju, dia terbang, dia tak ada traffic light, dia tak ada jam di atas. Maka Allah sediakan kenderaan untuk ahli-ahli syurga adalah kenderaan binatang yang terbang, membawa tuannya ke mana sahaja dia pergi. Maksudnya semua sama lah Ustaz? Tak sama. Seperti mana kereta Toyota Vios tak sama dengan Mercedes, tak sama dengan kelajuan Ferrari, tak sama dengan harga Rolls Royce,
Macam itulah burak dalam syurga nanti. Takkan burak Rasulullah sama dengan burak Wadi Anwar? Tak sama. Tapi semua burak. Sebab apa tak sama? Sebab jumlah bacaan Quran tuan-tuan tak sama dengan jumlah bacaan Quran saya. Jumlah yang tuan-tuan sedekah tak sama dengan jumlah yang saya sedekah. Jumlah tuan-tuan semayang duha tak sama dengan rakaat yang saya solat duha. Daripada situlah perbezaannya. Maka nak mulia, nak hampir dengan semua Nabi dan Rasul, syurga mereka bernama Al-Firdausul A'la. Syurga 124,000 Nabi namanya